Masukkan sebiji telur. Masukkan susu segar. Timbang bersama dengan telur 170 gram. Masukkan setengah sudu kecil garam. Masukkan 40 gram gula. Tambahkan 25 gram susu segar. Masukkan tepung 300 gram. Tepung ni masukkan sehingga dia membukit. Okey, jangan ratakan. Masukkan 1 sudu kecil yeast kering. Kalau boleh kat puncak bukit gandum tu buat lekuk sikit. Supaya kita boleh letakkan yeast kat situ. Masukkan ke dalam bread maker. Lock. Mulakan fungsi dough. Dia akan mula menguli. Kita tunggu sehingga dough siap. Masukkan 60 gram butter. Bila dough dah bergumpal macam ni. Dough dah siap, kita uli-uli dulu sedikit. Kemudian kita akan rehatkan dulu, tutup dengan kain je. Bagi dia naik sikit. Ini adalah salah satu teknik nak tengok dough tu okey ke tak. Dia akan ada window pane. Okay? So window pane ni dia macam ni. Bila kita stretchkan dough tu. Okay, kita stretchkan. So dia dapat macam ni. Nampak tak? Dia elastik. Dia tidak cepat pecah. Dia elastik macam ni. Inilah namanya window pane. So kalau dapat buat dough guna bread maker, dapat yang ni, maka cantiklah roti nanti. Selepas kita rehatkan dough tadi, kemudian kita akan potong-potongkan macam ni, ikut gram yang kita nak buat lah. Macam ni kita buat untuk 55 gram. So dapatlah besar ni. So kita bahagi-bahagikan dulu dough tu sebelum kita bentukkan dia. Okey, inilah hasil dia selepas kita biarkan dia proofing tadi. Nampak tak? Tadi kecil je, sekarang dia dah memenuhi ruang. Nampak tak dia punya ruang tu? So boleh nampak dia akan naik begitu besar sekali. Jadi bila dah sedia macam ni, boleh kita sediakan dia punya topping pula sebelum kita bakar. Kemudian kita akan bulat-bulatkan dough kita tadi macam ni. Okey. Ambil satu dough, kemudian kita lepirkan dan kita masukkan margarin kat tengah macam ni. Kemudian kita akan masukkan sedikit gula. Kemudian kita akan tutupkan dia balik. Kita bungkuslah dia. Dah siap bungkus tadi. Kemudian kita masukkan dalam bekas macam ni. Kalau tak nak bekas pun tak apa. Okey, dah siap dah semua. Kita letak dalam cup. Lepas tu bolehlah kita rehatkan dulu sehinggalah dia naik tinggi. Lepas tu barulah kita boleh letak topping dan kita bakar. Kemudian kita whiskkan tepung jagung, tepung, Nescafe, butter dan juga satu biji telur. Dan juga gula perang. Whisk semua ni sampailah dia jadi dia punya topping. Sekarang kita akan pipingkan dia punya topping tu. So piping je macam ni. Membulat-bulat ni. So yang ni nanti jangan risau, dia akan spread sendiri sehinggalah ke bawah bila kita bakar nanti. Sekarang kita bakar dulu. Okey, roti boy kita dah pun siap dibakar. Okey, so inilah hasil dia. Boleh nampak ni. Melimpah tepi ni dia bersalut lah. So biasalah bila dia turun tu, tak adalah dia turun tu serata semua. Mungkin ada yang botak sikit. Kalau botak sikit tu maafkan je lah ya. Tapi yang pentingnya daripada atas ni dia memang habis semua dia cover. Setakat yang fail macam ni, ini biasalah. Ini bukan kata luar biasa tak. Itu biasa. Okay. Ni elok cantik. Mari kita tengok yang botak sikit tadi. Ni dia. Jumpa dah botak sikit. So botak sikit ni tak apalah, dimaafkan. Okay, nak buat macam mana? Dah dia turun kat situ, tak cukup. So ini roti biasa. Ni ada lebihan tadi sikit. Ni pun roti biasa. So cantik semua, masak elok. So siapa yang nak buat boleh buat. Mudah je.